Bismillahirrahmanirrahim. Ini dah fishing kat tempat jualan. Nampaklah bersih sikit, cuma tak ada apa lagi sebab rumput-rumput masih basah. Tengok petang-petang nanti. Ini mekut ni. Alhamdulillah. Nampaklah bersih sikit. Walaupun tak sapu sampah lagi. Tempat jualan. Alhamdulillah. Dapat juga buat kat sini. Selamat datang Gunung Alai. Kutik buah lima patah dahan sayang. Ya, buat sebelah ni dulu. Lagi sambung lain petang lagi kata hujan. Apa pun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru yang lalu yang dekat rumah. Aduh ya Allah. Alhamdulillah. Pokok nanah Umi pun hidup subur. Nanti Umi nak tambah tanah lagi dalam pasir tu. Kemarau panjang. Kemarau panjang semua. Oh ini buah elok tak? Isi lawa kuning. Isi lawa kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penat. Cuci-cuci dekat ubi keledek. Semak sangat nak mesin tak boleh. Nanti dah cuci habis bersih rumput-rumput ni. Baru ni rata mana yang tak ada pokok tak hidup tu. Ini hidupkan balik. Cangkul hidup kat dusun. Terlupa nak bawa balik. Tengok ada ubi tak? Ada. Apa ni? Kena apa ni? Tak ada ubi. Tak ada ubi ni mesin. Nanti tengok esok. Mesin rumput. Kawasan tebu belah ni Abah dah bersihkan. Alhamdulillah dia banyak membantu Umi sekarang. Alhamdulillah. Ada ubi. Nanti kita tanam lain. Bersih lain semua. Baru kita tanam lain. Bersih-bersih kawasan tebu ni. Hari ni hari Ahad. Umi tak jualan. Anak Umi yang jualan. Sebab dia cuti hari Sabtu Ahad. Jadi dia jualan. Umi nak bersihkan kawasan-kawasan tebu ni. Lagi tak cuci, tak sapu, tak bersih, tak puas hati buat kerja.
Umi suka main bakar-bakar, bawa asap, sesuai untuk pokok-pokok. Lepas tu Umi suka bersih-bersih. Pelik semua Umi ni. Rumah dah bersih pun nak bersih lagi. Kalau boleh sebersih-bersihnya. Dah bersih dah. Alhamdulillah. Buah limau kasturi pun tak ada nak ambil lagi. Bersih dah belah ni. Nanti petang kalau tak hujan belah sana pula. Kita sama bersih. Rasa seronok, rasa bahagia bila tengok kawasan rumah bersih. Walaupun kerja banyak. Limau kasturi itu pun tak sempat nak ambil lagi sampai dah masak-masak. Lalu buat ais kering. Petik air rosak. Tak boleh nak buat ais kering. Jualan air gunung alai. Rasa tenang bila rumah bersih. Oh, Umi nak kerak pokok tu banyak hari dah. 2 pokok tu. Pokok bunga tapi bila naik macam tu jadi meluat tengok. Semok. Umi suka kawasan cerah, kawasan bersih, kawasan lapang, kawasan penuh dengan bunga-bunga.